Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita ada iftar bersama anak-anak yatim di area Malojoy, Pusat Jagaan Anak Yatim dan Miskin Nurul Iman. Terima kasih yang sudi hadir kepada iftar pada hari ini, kepada staf-staf. So macam mana dengan makanan hari ini, adik-adik okey tak? Kami kat sini berdoakan agar HB Group sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa berjaya dengan projek-projek yang akan datang, dan juga sentiasa digunakan kesihatan yang baiklah, insya-Allah. Kita harap kita akan teruskan kita punya program setiap bulan Ramadan dan untuk program sebelum ni kita buat pengajian bagi sekolah, dan kita juga mengharapkan apa yang kita ada ni, kita mengharapkan doa-doa daripada adik-adik semua untuk kami di HB Group.